Tunggu sebentar, dengarlah dulu. Tunai kewajiban, tambahkan ilmu, suburkan iman pada Tuhan yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salat, itulah tajuk tazkirah saya pada hari ini. Sebelum itu, apa itu salat para sahabat? Tahukah? Salat merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu. Salat dilakukan dengan merujuk Al-Quran dan sunnah Rasul. Sering dirujuk daripada Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Solat adalah rukun Islam yang kedua yang wajib kita tunaikan setelah mengucapkan dua kalimah syahadah. Perintah mendirikan solat telah pun bermula semenjak berlakunya satu peristiwa besar di dalam Islam yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sesungguhnya, kedudukan ibadah solat amatlah tinggi di sisi agama Islam, kerana solat merupakan tiang agama Islam. Barang siapa yang mengerjakan solat, bererti ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, bererti ia telah merobohkan agamanya. Solat merupakan tiang agama Islam yang wajib ditegakkan. Solat dengan kerelaan hati, sehingga nyawa dijemput ilahi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah, ringan atau beratnya solat itu bergantung kepada keimanan seseorang. Semakin beriman seseorang itu, semakin mudahlah ia mengerjakan solat. Tetapi jika kurangnya iman seseorang itu terhadap Allah dan Rasulnya, maka akan berasa berat dan malaslah ia untuk mengerjakan solat. Sesungguhnya, mengerjakan solat amatlah besar ganjarannya, di mana ia dapat membantu menyelamatkan kita daripada azab akhirat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Jangan di masyar baru nak sedar, merayu pada ilahi hidup kembali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, solat juga dapat menghilangkan rasa resah, gelisah, dan boleh memberikan ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kepentingan dan kewajiban mendirikan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salah, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya solat dapat membersihkan dan mensucikan diri seseorang, sama ada rohani maupun jasmani. Ini jelas bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada suatu sungai di hadapan rumah seseorang yang di situ dia mandi 5 kali dalam sehari, masihkah ada kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa pada dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, begitulah perumpamaan solat fardu 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa orang yang mengerjakannya. Bersolat itu pertemuan hamba dengan ilahi,
membentuk akhlak dan peribadi. Ayuhlah tunaikan setiap hari. Akhir kalam, hidup mau santai, akhirat jangan tinggal. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sekian daripada saya, Da'i Muhammad Irfan bin Muhammad Rizwan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.